aku berada di kampung aku, Alustar. Kita nak cari roti canai. Jadi kalau dekat area Alustar ni, aku akan cari roti dol lah. Okay, itu antara yang sedap dekat sini lah. Okay, aku akan bawa jalan-jalan area kampung. Stay tune. Allahuakbar. Okey, semalam aku isi 2 bar. Semalam aku isi minyak 2 kali lah. Jadi hari ni aku nak isi minyak untuk kali yang ketiga lah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni pemandangan area kampung aku lah. Kampung Teluk Toy, Kuala Jerulun. Kalau untuk yang minat ambil gambar, area ni memang terbaik lah. Dan dia punya sunrise pun antara yang tercantik lah bagi aku. Semalam aku daripada Seremban ke Alustar, isi daripada Ainsdale. Aku isi 2 kali lah. Kali kedua aku isi dekat Sempang Kulai, RM23 macam tu lah. Total minyak untuk perjalanan daripada Seremban ke Alustar lebih kurang dalam 44 ringgit, 46 ringgit macam tu lah. Dan pun masih ada balance 1 bar. Macam aku pergi kamera dari tu 276 ni dah tak ada bar dah. So beza lah, dia punya faktor geografi kat lah. Ni semalam aku daripada Seremban jalan landai, jadi minyak akan lebih jimat lah berbanding dengan aku mendaki sebelum ni. Bismillah. Jadi kalau betul-betul tak ada minyak, dia akan hilang bar lah. So yang ni masih ada minyak, berbaki lebih kurang dalam 25 kilo, 28 kilo gitu lah untuk 1 bar. So bila dia turun 1 bar, dia hilang bar tu pun dia akan ada lagi dalam 25 kilo lebih kurang. Tu lah. Senang cerita lah. 1 bar boleh pergi dalam 50 kilo. Aku tak tahu sound okey atau tidak sebab aku pakai mic interview je ni. Mic untuk buat cinematic je. Kalau untuk vlogging motor aku rasa macam tak okey. Tapi aku try jugalah. Sebab semalam masa aku vlogging daripada Seremban ke Alustar, dia ada pecah-pecah sikit lah. Jadi memang nak kena angkat mic DJI Mic 3 jugalah rasanya.
So far motor ni terbaik lah untuk long distance. Siapa yang masih cari motor yang sesuai bagi aku motor ni antara yang aku recommend lah. Aku dah pakai banyak motor juga, tapi untuk motor ni kategori skuter, nak kata skuter tak skuter ke sebab feel dia tak ada persen skuter lah. Still rasa macam motor touring, motor adventure yang lain. Bezanya jadiannya dalam bentuk skuter lah. Bentuknya dalam bentuk skuter keliru tu jalan ni. Bentuk dia dalam skuter lah, tapi feel tak sama. Feel tetap rasa macam kita bawa motor lah. Oh, motor ni aku dah bawa dalam 3,628 kilo lah. Alhamdulillah, apa tak ada masalah. Jalan jauh untuk aku okey, tak ada rasa sakit-sakit badan, sakit-sakit pinggang dan juga punggung lah. Mula-mula dulu ada lah, masa mula-mula dulu aku bawa mungkin seat dia keras kan. Tapi ni bila dia dah lama-lama, dia dah ada memory foam, dia dah boleh dah berfungsi dengan baik kan. So dia dah ada ikut kita punya bentuk badan dan tubuh dan juga pinggul kan. Dia dah okey, dia dah mula lembut lah. Sedap lah untuk jalan jauh. Dan aku bawa semalam pun tak laju mana pun, sebab rumah aku bawa kereta, jadi aku kena ikut rumah aku lah. Dia jam semalam, jadi kelajuan yang aku bawa dalam 70 ke 80 lah. Itu ambil masa lebih kurang dalam nak sampai ke Seremban daripada pukul 6.30 sampai semalam pukul 4. Lama tu, berapa jam tu. Tapi aku tak ada masalah, sakit-sakit pinggang dan sebagainya lah. Dan motor ni dia punya posisi dia memang terbaik lah, memang sesuai untuk touring. Ini jalan area Gunung Riang lah. Antara scene yang cantik area sini, dengan sawah padi yang menghijau. Ini kira jalan favourite aku lah. Aku sebenarnya nak naikkan drone hari ni, lupa pula dah. So enjoy the view. Orang tengah meracun. Okay, cuma tayar SYM yang stok kilang ni dia, aku tengok cepat haus lah. Mungkin dia ada soft compound juga. Memang cepat haus. Itu pun memang tayar touring ni memang macam tu lah. Okay, kalau macam tu sudah komen kat bawah mungkin. Sebab aku pun tak tahu sangat pasal tayar ni. Tapi memang agak cepat haus lah berbanding dengan aku punya motor CB500 punya tayar. Maxxis lah. Maksud brand Maxxis ni mungkin dia lembut dan mudah haus. Dan sebab tu agaknya dia punya tayar ni lebih gripping kot. Sebab dia lembut Dan tayar ni pun aku tengok dekat SYM Taiwan pun harga boleh tahan juga. 2 biji tayar dekat 600 juga. Original Maxxis daripada kilang SYM. Jadi kalau dekat Taiwan harga lebih kurang 600, Malaysia mungkin boleh jadi dalam 8 ke 900 juga .
Maxxis brand. Okay, ada yang tanya aku baru ni maintenance motor SOM ni kan, daripada rantai ke bag lah. Okay, terang-terang aku cakap kan, rantai bag aku tengok yang ni, yang aku tengok dekat kilang SOM harga dia memang tak lari 800 sprocket dengan dia punya rantai. Tu harga dia 800. Betting pun 800. Tapi biasanya dia tak akan servis dalam masa yang sama lah. Sebab rantai ni boleh tahan lama. Betting tu pun kalau kita tengok pun boleh tahan lama, sebab dia betting yang pendek, bukan betting yang tebal, bukan betting yang panjang tu. Jadi betting dia agak tebal dan jangka hayat dia mungkin akan lebih panjang daripada betting biasa lah. Maksudnya boleh menyimpan lah dari awal sebelum nak buat penukaran. Okay, jangan last minute baru nak tukar. Itu memang kita akan rasa parah lah. Mana-mana motor pun kalau kita buat macam tu pun parah juga nak bayar. Okay, kalau macam rantai tak ada masalah. Jaga minyak jaga minyak rantai. Lepas long distance punya tunggangan, jangan lupa rantai. Sebab rantai tu dia dah panas dan kering kan. Jadi bila tak jaga rantai tu, memang itu yang cepat haus poket, dengan rantai pun cepat putus. Rantai ni boleh tahan lama sebenarnya kalau kita jaga dia punya minyak. Okey, dah 288 km. Dia belum turun bar lagi Aku pernah bawa satu siang tangki kalau jalan landai macam ni dalam 320, 310 macam tu lah. Yang ni pun belum turun lagi bar dia. Boleh jalan dalam 288 kilo. Kita isi minyak tu lah. Isi minyak tu. Kau makan tu? Makan tu? Lama betul jalan ni nak siap. Tak bisa siap ni. Okey, dah 290. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah.
Masa aku pergi Cameron hari tu, masa 290, bar dah tak ada dah. Yang ni masih ada bar lagi. Memang boleh pergi dalam 320 lagi. Kosong tak? Oh, tak nak kosong. Our pump is now ready. You may start fueling now. $20 28 sen lah. So minyak pun dah ada overflow tu. Dia melimpah kan. So aku isi dalam 9 liter. So maksudnya tadi bar tu ada lagi dalam 2 liter lagi. Beza apabila kita bawa dalam keadaan jalan landai, so motor ni akan boleh pergi lebih jauh lah sebenarnya. Dengan cara aku tunggang semalam pun kelajuan dalam 70, 80, 90 kan. So dia main peranan lah. Bismillah. Okey, ada kedai Mi Syam Roti Dol. Bagi aku ni antara roti canai yang best lah dekat area Alustar ni. Ada lah. Aku nak ada. Bismillah. Okey. Jom. Alhamdulillah. Tu mak tidak. Wah, damage saya. Tak boleh bawa. Lupa. Terlupa.